Halo guys, selamat pagi guys. Okey, kita bertemu kembali di channel saya, yaitu Lauren. Okey, sekarang kita berada di tempat yang Pak Wan kita perginya. Sekarang pergi ke Batu Licin di Berwas. Okey, sekarang kita tengah di tempat ni lah guys. Beli barang-barang sikit untuk pergi ke sana nanti. Hari ini bersama dengan member-member kita guys. Hari ini kita nak gerak masuk ke dalam ini guys. Guys. Okey guys, kita nak masuk ke tempat site dia dan kita nak pergi ke corner ke kanan guys. Okey, hari ini kita jalan. Alamak guys, handbrake terlupa turun. Okey. Kita dua buah kereta, lagi ada satu kereta dah masuk ke dalam. Pelan-pelan masuk guys. Tengok hari ini ramai ke tak ramai orang guys. Dulu lah. Dah masuk dalam masa sekarang 10.58 minit. Okey, kita sampai sana 10 minit. Macam tu dalam perjalanan masuk ke dalam 10 minit lah, ataupun kurang lebih lah 10 minit lah. Paling lama 10 minit. Kita sampai sana guys. Ini masuk perkampungan dulu guys. Okey, kita akan masuk ronda-ronda tengok kampung dulu guys. Kita akan tengok dulu. Ada 4 kilometer nak pergi ke Hulu Licin, tempat air batu, air terjun guys. Dia masuk sini guys. Memang rasa dia hari ni memang ramai orang lah, sebab dah lepas dari bulan puasa, lepas hari raya memang ramai orang datang ke sini. Mesti ramai meh. Kalau ada tempat untuk kita nanti. Yang tempat kita hari tu yang untuk ada pondoknya mungkin tak ada lah. Memang mungkin penuh lah yang dekat pondok tu. Nanti bila naik bukit tu bagi on, bagi orang tahu sebelah sana, dia tahu kita naik bukit ni. Dan orang tak tahu dia orang jalan laju, bawa laju nanti bertembung kereta. Okay, thank you. Ya, orang dah balik daripada Hulu Licin. Memang ramai lah orang hari ni. Memang tahulah orang ramai hari ni. Banyak orang hari ni. Sebab 1 bulan orang tak pergi, ada juga pergi.
sini memang ramai dah guys. Lagi ada dalam 3 km lagi guys. Dalam lagi 3 km guys, kita akan sampai ke sana guys. Tempat selikur ni memang nak kena bagi on guys. Kena bagi on sebab tempat ni dari bawah sana memang curam. Kita kena bagi tahu sebab takut dia orang tanah meluru naik bukit, dia akan terus saja. Itu yang bahaya dia guys. Ni kawasan ni guys. Sebab jalan ni memang sempit. Memang sempit guys jalan ni. Hari tu kita datang sini waktu petang. Okey, sekarang kita waktu pagi. Kira hampir dalam nak tengah hari lah guys. Sekarang waktu dia. Kita kena berhati-hati sebab jalan ni memang dia sempit. Takut orang datang daripada hadapan, dia terbawa laju. Itu yang kita kena hati-hati. Sebab jalan ni sempit. Tapi nampak pagi ni nampak cerah sikit lah cuaca dia. Syukur. Sekarang kita sampai sini lagi 2 km lagi kita akan sampai. Tapi harus berhati-hati. Sebab jalan ini berliku-liku lagi satu, kita kena bagi on. Macam ni dia dekat selekor ni liku tajam, kita kena bagi on sebab jalan ni sempit. Kena berhati-hati sebab dia jalan bukit, takut orang dari hadapan lah ni. Sebab ni kalau dia turun memang laju. Itu yang kita kena berhati guys. Ni sebab dia naik bukit sebenarnya ni. Ini memang jalan sempit ni. Ngam-ngam tempat satu kereta ya. Nak berselisih pun nak fikir macam mana kita nak berselisih. Okay, sekarang kita turun. Tapi kena berhati-hati turun, jangan laju sangat. Kita turun guys. Hari tu tak kesempatan kita buat ambil gambar kat sini, video kat sini. Tu yang kena hati-hati guys. Memang berhati-hati. Dia orang turun dia tak bagi on lah. You ada tak ada main ni guys. Itu yang bahaya dia guys. Bila kita selisih macam ni main, memang tak ada kesempatan. Tapi on kena ada berfungsi lah. Jangan on tekan tak berbunyi. Itu yang bahaya dia guys. So sampai sini selikur laju ni, kita kena hati-hati juga. Selikur tajam. Bila dah sampai kat yang jalan rata sana tu, okey, kita selamat lah. Yang bentuk macam ni. Tapi ada selikur lagi, kita kena berhati-hati. Ini dah hampir sampai dekat tenda nasi dia guys. Di jalan rata macam ni kita tak payah risau sangat dah. Cuma nak berhati-hati jugalah walaupun tak risau. Sebab jalan ni memang macam saya cakap tadi, jalan ni memang sempit. Okey, kita hampir nak sampai guys. Sudah sampai ya? Sampai ya? Sampai kat Ulu Licin. Masuk ada pintu gerbang tu lah. Dah sampai lah. Dah sampai. Okey, cari dia orang dulu. Sini tempat dia orang challenge nanti akan datang. Dia orang buat macam ni. Boleh mani mandor dekat bawah tu. So sini pun ada kedai dia yang kali dia buat guys. Dia kedai guys.
kedai ataupun homestay lah. Tempat ni memang indah juga kawasan ni, perkampungan, tinggal banyak dan tempat perubahan, banyak perubahan guys. Banyak perubahan, dia orang buat pondok-pondok macam tu. Sini pun akan datang juga, tengah update, dia orang buat macam dulu. Tempat ni memang betul-betul syok juga duduk kat sini guys. Benda ada kat sana, kat sini pun boleh kita masuk guys. Ini pun tempat mandi pun boleh. Bukan tak boleh bawah tu. Kalau kita dah bawa kemah lagi cantik. Tak berpanas sangat. Memang sekarang waktu dia ada lembab-lembab. Bila dia sampai nanti yang tak kena dengan pokok tu, tu yang jadi panas ya guys. Sekarang kita dah sampai dekat Ulu Licin. Sini Ulu Licin dia. Ulu Licin dah sampai sini. Nampak dengan kereta ni sampai terampak mana. Mesti ada dekat atas sekali ke atau tengah-tengah dia orang. Sini kawasan dia Ulu Licin guys. Sini dia orang yang perumahan, tapi sebelah sini ada kebun guys. Ni rumah owner lah, bukan owner lah. Dia orang ada kebun sini guys. Tapi kalau nampaknya kereta kurang, maknanya orang tak ramai lah. Boleh lah, tapi sudah ada mandi-manda guys. Ini bandar sudah guys. Nampak air ni dah besar ni. Mana owner dia orang mesti ada ni. Geng Melayu apa semua ni guys. Syok juga nampak dia orang mandi guys. Kita datang hari tu memang kurang orang. Tengok ada adventure semua guys kat sini. Bawa motorcar. Ni yang best dia guys. Ni yang best guys. Santai-santai macam ni guys. Paling best guys. Bawa family apa semua guys. Air pun cantik. Mungkin kita di atas sana guys. Sebab bawah ni, kalau yang satu ni okey, tak ada orang. Tapi kita nak buat BBQ apa semua tu memang payah lah guys. Hari tu kat sini lah kita guys. Pondok ni guys. Tak tahu saya punya yang dawai tu, tak tahu ada lagi tak tahu lah guys. Memang ada lagi? Nak kena sedap. Kalau ada lagi, kalau tak ada lagi mana ada lagi. Sekarang nak tunggu orang owner tak nampak. Orang ada mana saya punya kawan. Satu tim lagi, member yang dapat sampai. Tengok dah ada tak ada. Kereta dah tak nampak. Dia kereta tak ada nampak dengan kereta. Kereta tak jumpa owner. Kereta? Kereta pun tak ada. Dia tak jelas. Dia punya kereta tak nampak dia punya kereta. Bukan kereta dia ke? Yang belakang Alza biru tu. Mana Alza biru? Tempat belakang tu. Belakang. Tiket nombor 2. Boros kali. Ya ke? 3/2. Tengok. Tiket 2 tu. Ada kat bawah. Lawan ni nak naik. Ada nombor kita. Dah, ni
Bukan na mo ko. Awak na baru raya. Buat toilet. Halo guys. Pajelong lebih. Toke kami to, nang mai teh nya to nang lilian kami kena rayang ada nya. Ada dia betul. Ngai betul. Ya, Bel. Kami harinya Rita, kami semili harinya. Oh, ke malam kami harinya. Di malam. Mau malam sekejap aja, pulai baru kami. Telayan nak saya. Tak jauh. Oh, telayan nak saya. Pulai kami. Tak kurang gue wae. Ama menyeram ah. Kami aja, semili kami aja. Hari tu kita kat sini guys. Ada kat sini eh. Inilah kita yang dengar tu benda yang lain-lain tu guys. Mana dawai kita ada lagi sana guys. Dah ambil lah, syukur dia orang dah ambil. Terima kasih kalau dah ambil dawai tu. Sini sungainya guys. Ini tempat dia guys. Memang syok lah kalau sini guys. Kita bawa satu family guys. Okay. Kita orang sekarang tengah buat sesuatu barang dulu guys. Nombor kita memang dua tim lah. Kira dua tim lah. Dua keluarga. Kita ada dua keluarga guys. Ini bahaya ni kaca ni guys. Aduh. Dia orang buang kat sini. Apalah dia orang ni. Ada bawa tali ya? Itu guys. Guys, tengok. Ini bagai ni lah bahagiannya guys. Semua ada satu family bawah guys. Yang mandi-manda katanya guys. Ini ada satu family. Di sana guys. Inilah tempat dia guys. Kita tengah buat kemah. Yes. Buat pondok dia dulu. Guys, kita nak ambil payung dulu guys. Payungnya. Yang payung dulu guys.
Assisted lo guys. Ada yang ngomong. Boleh ya, mudah hendak tadi kau. Apa buena? Ano ba yan doy? Apa doynya? Ya. Dah. Okay lah. Sige cuti kita tarik ba? Apa itu? Angkat lo tanya. Apa buat enggak kaya ke? Ada yang burak aja. Jadi kalau kasih lagi. Nah, nama ngalah nanti kere. Aku juga cari sekarang nih. Sino kayo? Sino kayo?
Baik lah tadi. Bawa. Chef Betty. Chef Betty dia. Tali tak ada. Tali dia tak ada. Bawa buat tali. Tali apa? Tali nak ambil apa? Kecil. Apa boleh pinjam lagi. Dia yang betul betul. Jangan dah kan. Oi. Ya. Sumpah. Yang dah tutup depan. Siang dia. Balik je. Akan. Aduh. Ampun. Tidak kain ni. Tekan gila lagi. Nak lari dia tu ni. Tak. Pas merah dah. Tahu agak lemak. Kami baru nak pasang api weh. Dadah. Baru nak pasang api. Dekat Ulu Licin Beruas. Inilah. Jangan dekat tolong. Dia ada pisau, dia pisau. Tu dah ada orang. Dadah. Kami tak duduk kat pondok sebab ramai orang. Yelah, hari raya kan, dah habis puasa. Tu ramai. Orangnya. Ramai dulu.
Oi, sekejap. Bawa mana? Bawa. Ini bunyi tak? Tiga tahun ada batu Abi. Tak ni. Weh. 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 Tiga tahun ada batu. Dah. Mak review mak. Mak review. Kita dah pasal 20 ni yang kau. Kamu kita 20, kita 15. Jangan ingat. Kena. Kena. Alah, cameraman kena diam. Ini macam nak. Jangan macam. Alah, anjing dia macam dia buah. Buah naga dia macam ni. Dah. Ini mercun. Mercun ini mahal. Jom sikit review. Mana ke? Ini mercun. Ya, aku balik. Ready. Siapa guys? Cuci daging. Ambil cuci daging. Daging halal. So dia akan cuci dekat air yang mengalir. Kau kecil weh. Oi. Jangan disampai. Sedang review ni. Cuci. Dah cuci dah ke? Ah, sekejap je. Buat lama-lama je. Buat lama-lama lah. Ni lah cuci dia. Ni dia orang kan cuci bersih-bersih. Ataupun orang boleh letak air dalam tu buat tu cuci. Ada awak mandi. Letasnya. Yang apa eh? Kalau nasi goreng macam hanya apa ha. Berat boleh ya. Berapa bulan? Ya, bubur dia. Benar ah. Bubur dia. Mama mix iban. Review lah weh, review. Kopi dan monokopi. Kalau nak upah yang nasi goreng tu boleh. Tu kan. Ada apa lagi tak? Tak, skor tu. 2 paket je. Jadi seperti itu. Saya suka mix iban punya. Ni tak sedap. Kau rakam tak? Rakam. Bagi tahu lah kau dah action. Kan apa yang kita buat pada makanan apa rakam. Masuk ke macam bini. Ada video tu. Wih tu. Diam lah, orang rakam. Diam lah, Babi. Babi siang. So, korang kena buat sini. Hello guys. Kita tunggu. Hello guys. What's up guys? Hari ni kepada Khairul Aming. Kita buat benda lain je lah. Buat benda lain. Buat benda lain je lah. Air rami. Oh, jadi bro.
Kami nak pindah. Sebab tempat sana sempit, jadi tempat sini jadi kosong. So kami pindah balik kat sini. At least adalah tempat this. Nak cuci pinggan. Dia nak cuci. Lepas tu ada tempat untuk berehat dan ada bumbung. Lepas tu dekat dengan air terjun. Jadi tak ada masalah. Aku raya. Ini orang tu. Tantang orang ni. Ini apa? Nak ingatkan dia apa tadi weh? Apa kau pakai baju hijau? Buat dia macam apa? Boy! Cik korang. Tepi tangan. Ada tulis. See? Nakal kamu. Dia bawa ayam. Lepas tembak tadi.